Hari ni aku nak review dekat haba professional hair clipper ataupun hair trimmer lah. Okay, kita rasa dengan setiap pembelian kau akan dapat satu set yang macam ni. Kita ada ni dia punya BC dia. Dia main dengan 5 speed. Okay, kabel charging type C. Kita ada dia punya mata besi daripada 3, 6, 9 dan 12 mm. 4 pilihan. Kita ada span dan kita ada push switch. Juga kita disediakan satu sikat untuk jom kita review dia punya motor. Okey, inilah mesin kita. Yang ni dia ringan. Dia dibuat dengan plastik, baikkan material dia. Tapi blade dia yang atas ni adalah besi lah. Okay, blade gear dia ada 5 blade adjustment lah. Kat sini kita boleh tulas daripada 0.8 sehingga 2.0. Apa adjust dia? Okey, on dan off dia kat depan ni. Dia tekan on. Kat sini bateri indicator masih lagi full 3 bar. Dia punya motor hadir dengan 5 watt punya motor size. So memang powerful. Inilah keadaan bila mana kita letak dia punya mata. So nanti kita boleh trim punya janggut, trim cabang ataupun trim rambut. Boleh saja menggunakan trimmer yang macam ni. Okay, walaupun dia kecil tapi dia sangat berkuasa. Okay, bateri dia boleh tahan sehingga 60 minit dan dia punya charging time sehingga 3 jam. Tak ada masalah nak guna untuk potong rambut 1 jam memang sangat memadai lah. Kalau berminat nak dapatkan professional hair clipper macam ni, boleh tengok dekat back link sekarang.